Assalamualaikum. Video ni agak panjang sikit. Aku harap korang tengok sampai habis. Ramai yang tegur aku, ramai yang kecam aku, bang, tak boleh ke buat video elok sikit? Tak boleh ke buat video yang bukan marah-marah, yang bukan bingit-bingit? Okay, first kali aku nak cakap dengan korang, video ni sebenarnya aku tak nak buat sebenarnya. Yang korang nampak konten marah-marah ni, aku tak nak buat sebenarnya. Tapi disebabkan ada owner kedai, dia sukakan kecaman netizen. Lagi orang kecam, lagi engagement naik. Owner kedai dia sukakan engagement. Okay, banyak sebenarnya video-video yang aku dah tapis, yang diorang minta entak meja, yang diorang minta bergaduh dengan staff, yang diorang minta terbalikkan kursi. Itu semua aku tolak. Aku buat mana yang aku mampu je. Owner bagi skrip, bagi idea, aku jalan kerja. Aku buat mana yang aku mampu je. Memang engagement naik, memang kecaman netizen naik. Tapi kecaman netizen dia bukan tuju kat owner, dia akan tuju kat aku. Sekarang ni aku dah viral dekat Twitter. Aku tak nak sebut nama. Korang pun tahu kan, setiap konten aku, owner akan buat permintaan. Dia nak konten yang macam mana? Bang, huara sikit bang, saya mau yang jerit-jerit. Tapi untuk korang, kalau korang nak tahu, sebelum aku nak buat konten tu, aku dah jumpa satu persatu customer kat kedai tu. Aku nak beritahu, aku nak buat konten ada meninggi suara sikit lah. Okay, tak apa bang, buat bang, kami bikin dalam bang. Okay, itu satu contoh. Tapi disebabkan dia twist balik aku pun cerita, sampai nak saman aku ke lawyer apa semua, aku tak kisah pun. Sebab konten macam tu bukan aku yang nak buat. Ni permintaan owner kedai. Aku jalan kerja. Okay, memang kesilapan aku sekarang ni terlalu banyak pada video. Bingit lah bang, jerit-jerit. Tak boleh buat konten elok-elok ke? Aku nak buat macam mana? Sebab tu bila korang kecam aku diam. Aku tak boleh nak kata apa. Tapi aku harap korang faham, ini bukan idea aku. Okay, dan aku berjanji dengan korang, aku berjanji pada semua followers aku, aku berjanji, aku takkan buat konten bingit-bingit lagi. Aku akan review makanan macam biasa. Aku harap korang, followers aku, tak kisahlah post mana pun, support aku. Aku takkan buat konten yang bingit-bingit, takkan buat konten yang jerit-jerit, tak ada. Jika kau tengok video aku banyak buat silap, aku harap korang semua maafkan aku. Dan aku janji video macam tu tak akan keluar lagi. Ada lagi video yang aku akan post. Video tu dah siap, tunggu nak post dia. Selepas video tu post, dan aku berjanji, aku takkan buat lagi konten yang macam tu. Okay, aku harap korang maafkan aku lah. Assalamualaikum. Video ni agak panjang sikit. Aku harap korang tengok sampai habis. Ramai yang tegur aku, ramai yang kecam aku, bang, tak boleh ke buat video